Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya telah selesai juzuk yang ke-22. Juzuk yang ke-22 ni ada 3 surah, iaitu surah Al-Fatir, surah As-Saba dan surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab ni dia berada di permulaan akhir juzuk 21 dan berakhir di awal juzuk 22. Jadi macam biasalah, saya kena habiskan juzuk 21 tu dulu. Okey, surah Al-Ahzab dekat juzuk 1 tu dulu. Alhamdulillah surah ni ketiga-tiga surah ni surah yang agak panjang, jadi dia akan ambil masa lah untuk dihabiskan. Jadi terima kasih diucapkan kepada semua kerana masih mengikuti saya punya perjalanan untuk menghabiskan atau menghatamkan Al-Quran ni. Dan Alhamdulillah dengan izin Allah dan istiqamah juga, saya berjaya menghabiskan juzuk yang ke-22. Doakan saya untuk istiqamah ke juzuk-juzuk seterusnya, InsyaAllah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.